Alhamdulillah, akhirnya berkat usaha selama setahun 8 bulan lebih kurang, terlibat secara langsung penanaman kantan walaupun tak banyak. Okey, Alhamdulillah, walaupun rumpunan kantan tak banyak, tapi Alhamdulillah hari ini selepas 3 minggu saya tak datang ke kebun disebabkan kesihatan dan juga cuaca. Akhirnya walaupun hanya ada 8 rumpun, tetapi selepas 3 minggu datang untuk menuai hasil serai dan juga kantan. Alhamdulillah, itu dia. Allah bagi rezeki. Subhanallah, subhanallah. Ini pun berhenti sekejap ni. Berhenti sekejap. Ambil lelah, minum air, nak tuai kuntuman bunga kantan. Ada yang dah berkembang je. Ada berkembang, saya terpaksa tinggalkan untuk tidak mengambilnya. Sebab yang kembang tu dia kurang permintaan. Ada juga yang mana buat lasar, dia ambil je yang kembang tu. Tapi saya biarkan sajalah. Dan itulah dia. Jika kita berbakti kepada tanah, inilah hasilnya hari ini. Selepas hampir setahun 8 bulan saya menanam kantan, kali ini saya dapat sebakul lebih. Ini kalau dikira campur yang itu, campur yang ini, dalam lebih kurang dalam 50 kuntum tak lari ni. Okey, itu saja perkongsian saya. Assalamualaikum.